Salam guys, hari tu aku pergi menginap dekat Grand Baron Hotel Taiping. So aku punya riki dapat lah bilik ni. Bilik standard je, harga pun 190 semalam. Siap dapat 2 orang punya breakfast. So bestnya bilik ni siap ada balkoni, dikelilingi oleh hutan, bukit larut, dan dikelilingi oleh nature lah kan. So pagi-pagi main syok sejuk je. So bilik ni semua ada iron, ada apa, peti ais. Lepas tu almari dia siap ada lagi yang peti simpanan barang berharga. Yang best sekali dia punya bilik tandas memang besar, siap ada bathtub. Lepas tu ada air panas lagi. So pagi-pagi kalau nak mandi tu, so pergi sarapan tu memang panas lah, tak adalah sejuk.